Hello, selamat datang ke gameplay dari Pokemon Ruby. Dan ini dah masuk gameplay ke berapa, saya tak ingat. Dan saya sudah mandi, jangan risau. Jadi sebelum kita mau pergi ke Evergrande City, saya mau buat sedikit progress dulu, di mana saya akan pergi ke beberapa tempat yang saya dah katakan di gameplay lepas, tapi saya tak tunjuk lagi, iaitu ni Pacific Lord Town. Tapi sebelum tu saya nak pergi ke Slateport dulu. Atas beberapa alasan, sebab saya baru tengok video-video Pokemon Ruby lah, gameplay Pokemon Ruby, dan ada benda yang saya miss. Jadi pertama, saya nak terbang dulu ke Slateport. Jadi buat yang tak tahu, kita boleh beli barang aneh dekat Pokemon Mart Slateport ni, terutamanya yang namanya Harbor Mail. Mana Harbor Mail? Ni, a Wingull reprint mail to be held by a Pokemon. Korang beli ni satu, dan korang nak tahu apa? Korang pergi atau terbang ke Mauville City. Kejap. Korang terbang je ke Mauville City. Alasannya nanti saya bagi tahu. Okay. Sekarang apa nak buat? Korang pergi ke bawah, pergi ke rumah sebelah Pokemart, dan korang kena bercakap dengan makhluk yang tak guna satu ini. Dia cakap yang dia kalau dah ada basikal, dia akan pergi ke Slateport untuk beli Harbor Mail. Disebabkan kita dah beli, dia akan bagi kita ni coin case. Okay, kita dapat coin case ni. Nah, coin case ni digunakan untuk korang main game corner terutamanya yang sebelah ni. Nah, buat yang tak tahu game corner ni apa, mesin judi. Ya, tapi kita bukan nak main judi kat sini. Jadi kat sini kita nak exchange duit kita kepada token. Dengan cara korang tanya dengan ni orang yang tersindir daripada dua orang ni, counter ni. Tersindir apa benda. Okey, nanti dia suruh tukar token. 50 token bersamaan 1000, 10,000 token bersamaan 500. Jadi saya nak korang ni dulu, kumpulkan sampai berapa? 10,000 tak silap. 10,000. Betul, 10,000 coin bukan 10,000 dolar. Untuk ni kat sini saya selalu rematch dengan trainer, jadi duit saya banyak dan harapnya cukup lah. Okay. Sekiranya korang dah buat macam tu tadi, korang kena tanya yang ni tak silap. Ya, betul. Korang kena tanya kat sini. Tak silap bukan korang habiskan sebanyak ni lah. Korang kena kumpul 4,000 coin. Tetapi korang kena korang kena kumpul sampai 4,000 coin. Untuk dapatkan apa? Dapatkan TM ni. Tak silap di antara ni kot. TM 35, 24 dengan 13. Yang tak silap TM 13 ni adalah Ice Beam. TM 24 ni adalah Flamethrower. Dan juga yang ni adalah Thunderbolt. Nah, saya nak beli TM 24 ni. Alasannya apa? Sebab ada Flamethrower. Okay. Yang amat berguna untuk chicken menggunakan fire type move. Oh tak, salah. Salah. Bukan 24, tapi 35. Okey dah, sekali lagi. Sepatutnya 35 Sepatutnya 35. Nah, 35 Flamethrower. Dan saya nak gunakan ni terhadap chicken. Kepada chicken, bukan terhadap chicken. Apa yang salah dengan diri saya ni? Oh, peka pun boleh pakai, tapi tak payah. Okay. Flamethrower. Dia sekarang ni ada Flamethrower 15 je. Kita nak buang yang mana ni? Tapi saya rasa saya nak kena buang fighting type terhadap chicken, sebab dia ni lebihkan ke fire type. Bukan masalah apa, cuma fighting type ni kan dah ada dekat Summoner, sebab Summoner dah dikira fighting type. Jadi rasanya tak perlu kot ada dua fighting type. Dan tambahan lagi, chicken ni lemah terhadap earthquake ataupun ground type move. Jadi no. Apa saya terang pula ni?
Okay, sepatutnya dah tak jadi masalah. Sebelum tu ada banyak juga yang ada banyak juga TM yang saya dapat dah cukup bagus, terutamanya TM40 iaitu Aerial Ace yang saya mau gunakan terhadap Awana. Ni. Okay. Rasanya yang saya kena buang adalah pack sebab kita ada Fly dan juga Aerial Ace yang dimana dua-duanya bagus. Dan dah masuk 10 minit baru aja cakap macam ni. Okay, sebelum kita progress ke Evergrande City, saya mau pergi ke Pacific Log dan tunjukkan kat korang apa je yang ada dekat tempat ni. Nah, let's go. Nah tu, iaitu bandar ataupun kampung terapung di atas air dan tak ada benda menarik. Nah, tapi ada NPC kat sini yang cakap di mana ada satu pulau yang tiba-tiba muncul. Saya tak tahulah benda tu canon atau tak. Cuma memang NPC yang kat sini cakap yang ada pulau terapung. Dan ada orang tu yang cakap dia boleh nampak pulau tu. Saya tak tahu macam mana. Tapi rasanya ianya agak membuang masa. Sebab saya takkan main lebih lanjut game ni lepas saya kalahkan Elite Four ataupun Champion. Yang dimana kita dah sampai ke penghujung game ni Dah less talking, more gaming. Let's go. Slow. Harapnya okey lah Okay, kita boleh dive kan kalau macam tu. Pergi sini. Saya nak cakap satu benda. Saya simpan sardin ke dalam PC dan tukarnya dengan Pokemon lain, iaitu apa? Ni, Jerung. Yang tahu macam-macam jenis serangan. Ya, ni, Jerung ataupun Sharpedo yang dimana dia ni adalah type water dan juga dark. Alasannya kenapa? Sebab sardin lambat level up. Saya betul-betul malas. Dan saya tangkap aja Pokemon yang over level ni, iaitu Jerung yang level 35. Dan sekarang Pokemon-Pokemon saya semua di antara level 40 atau 35 macam tu. Awana saja yang level 30. Dan tanpa basa-basi langsung lah kita pergi ke Evergrande City. Sebelum tu saya nak pakai Maxipel. Tak nak berhadapan dengan Pokemon liar lagi. Okay, jom. Dan bukan itu saja, saya rasa saya juga ada Groudon Bukan ada Groudon, sebab saya di gameplay sebelum ni kan saya dah tangkap Groudon. Tapi saya tak tahu nak pakai atau tak sebab saya dah tengok specialist dia. Dia Pokemon api dan juga batu, tak silap. Sebab chicken dah ada, jadi saya tak rasa kita patut tukar dengan Groudon. Ya, walaupun secara statistik lagi kuat Groudon dibandingkan Chicken, tapi Chicken dah lama dengan kita. Saya tak nak last gameplay saya main tanpa ada game starter Pokemon. Dia macam agak kurang adil. Jadi saya biarkan Groudon dekat dalam PC. Sepatutnya kat sekitar sini kan. Jangan terkejut, trainer-trainer dekat sini semua saya dah lawan. Sebab di gameplay sebelum ni yang saya sanggup pergi ke sini dan sebenarnya tak boleh. Sebab kita perlukan HM. Okey, ni dia. Ni yang saya tak boleh naik sebab dia ada waterfall. Jadi kita dah ada HM waterfall. Kita hanya gunakan saja. Okey. Kita dah sampai ke? Evergrande City, the paradise of flower, the sea and Pokemon. Kenapa dipanggil city? Yang ada kat sini cuma Pokemon Center, gua, dan itu saja. Tak ada bangunan. Okay, sebelum tu kita heal. Okay, dan jom kita tengok apa yang terjadi
kat sini. Okay, Pokemon apa yang saya nak lead dulu ni? Okay, kita akan level up Jegong dulu lah baru Pokemon lain. Bro, level Pokemon kat sini Hariyama 40. Okey. Okey, 40. Summary. Aduh. Awak nak bagi lawan ke? Apa tu? Aerolis. Tak ada rasa. Serius lah. Okay. Tak, knock off tu macam useless je move untuk Hariyama. Macam tak ada rasa. Okay. Jadi maknanya sia-sia kalau saya pakai repel. Sebab repel hanya berfungsi untuk Pokemon yang lagi lemah daripada kita. Kalau lagi tinggi daripada kita, dia tetap tak ada function. Boleh tak pakai jerung je? Malas lah. Apa tu? What is that? Apa ni? Lairon. La Iron. Apa tak? Surf. Okay, yang tu satisfying. Dia lemah tak ada air. Bagus. Alah, ada train lah. Okay, level 44. Kau nak aku buat apa? Kau nak aku buat apa? Oh no. Okay, flamethrower. Aduh, kalau Pokemon dengan trainer kat sini level tinggi, apatah lagi champion. Aduh, ni lagi. Untung Bajra ada. Nah. Alah, ada puzzle. Penyakit betul lah. Nah, untung makhluk ni yang keluar. Salah. Kenapa pergi waterfall? Nah. Oi, annoying lah. Okay, kenapa Sumono kat sini belajar Whirlwind? Dia sama dengan Raw. Kalau tak nak lawan, tak payah lawan. Tengok tu. Okay, yang ni boleh. Level 42. Dan ni bagi tanda atau amaran kat saya suruh level up Pokemon dulu. Okay, sini ada apa? Nah, puzzle lagi. Okay, I see. Bagus. Memang tak boleh jalan. Ya, mantap. Mantap Syam, ya. Okay, ni rendah sikit level dia, tapi okay, boleh lari. Nice. Kena buat ni lagi. Ada Meditite. Boleh tak tukar dengan warna? Jangan dia belajar Whirlwind jugalah. Okay, tak. Nice. Aerolis. Main reader. Oh, apa yang tak ada rasa sangat sikit lagi. Okay, dia tak serang. Bagus ni. Nah. Okay. 20 minit.
Oh, dah nak masuk 20 minit. Ni siapa? Medicham. Rasa besar tau bibir dia. Perut dia pun besar ke kenapa? Okay, tukar lagi kepada Awana. Sakitnya. Kan tak boleh lari lagi. Semua nak? Ada revive tak? Ada revive tak? Ada revive tak? Ada revive tak? Earthquake. Okay, critical. Yang Awana mati kenapa? Bukannya fighting ni lemah terhadap flying ke? Macam mana Awana boleh mati? Jangan cakap Awana pun lemah juga macam Sardin. Aduh malasnya. Awana hidup balik. Tu. Alat heal tak ada lagi. Bagus. Memang bagus je. Okay, kita progress dulu. Macam mana nak progress? Okay, gold bat. Bajra boleh Bajra dah level 44. Sepatutnya Bajra boleh. Dia kata miss Thunder Wave. Sepatutnya ada Shock Wave. Tapi ya gitulah. Kenapa tolak benda tu? Why Risham? Apa masalah kau Risham? Jap. Jadi diorang level diorang di antara 45 kan. Kita tukar dengan Bajra. Kalau pakai repel sepatutnya dah tak ada Pokemon lagi kan. Ni max repel. Okay, tak ada. Nice. Malas aku hadap. Okay, dia dah reset balik. Ni bawah, atas. Nah, macam tu lah dari tadi. Ada trainer pula. Okay. Satu Claydol. Jerung. Jerung boleh lawan ke? Jerung boleh lawan ke? Apa tu? Surf. Okay, boleh. Ada rasa. Hyper Beam. Tai. Aduh. Revise. Belum lah nak sampai ni. Pokemon saya kalah semua. Sandstorm. Not very effective. Ow. Amtras. Dia pakai Fury Storm. Aduh, tak ada rasa. Sumpah tak ada rasa. Ow. Break. Apa tu? Cosmic Power. Item heal tak ada pula. Sakit betul lah. Earthquake. Tak, benda tu apa? Cosmic Power tu apa benda? Kau bawa Pokemon aku ke luar angkasa kejap ke? Tu, tak ada kesan lagi Earthquake. Focus energy. Ancient Power pun tak efektif. Break. Dia Pokemon batu Batu ke tanah macam tu. Okay, crit. Nice. Jangan dia heal lagi sudah. Okay tak? Nice. Bagus.
Korang tahu apa? Saya nak balik dulu. Item heal tak ada. Nope, item heal tak ada. Tak boleh ambil risiko. Daripada saya mati konyol di sini, baik saya dapatkan item heal dulu. Okay. Saya tak kisah. Tapi sekurang-kurangnya masih boleh terbang kan. Sebab saya dah sampai Evergrande City. Saya nak beli item. Saya tak kisah apa yang korang cakap. Saya nak beli item. Saya akan pergi ke Mos Deep City. Mos Deep. Soto lah. Soto. Okay. Saya nak beli. Saya heal dulu. Jangan gelabah Haris. Jangan gelabah. Korang bayangkan. Tak. Masalahnya kalau tak disebabkan Sardin yang lambat level up. Okay. Korang nak tengok tak berapa lama saya main game ni? 22 jam. Sebab gara-gara saya nak level up Sardin. Lepas tu Sardin lambat level up. Sekejap. Dah heal ke belum? Dah. Itu je. Sebab Sardin lambat level up. Saya dah pakai ESP share. Saya dah letak depan. Cuma bila saya tengok balik, statistik Sardin itu lemah dibandingkan Pokemon-Pokemon lain. Bayangkan Chicken di level 41 mempunyai attack sekitar 104 atau 90 macam tu. Sedangkan si Sardin hanya ada 64 di level 35. Useless. Okay, kita kena beli max potion 10. Saya harap tu cukup. Okay, tak cukup. 10 lagi. Lepas tu kita beli revive 10 juga. Tu sampai kering duit saya. Tak apa, kita masih boleh rematch dengan musuh ataupun dengan trainer. Okay, kita kembali balik ke si mana ni, Mos Deep City. Dan berharap yang Pokemon saya level up. Okay. Kita pergi lepas gua ni dulu kot. Lepas tu baru saya level up secara off screen. Let's do that one, okay? Okay. Bajrah dekat depan. Bajrah kat depan. Patutnya boleh lawan trainer saja Aduh. Okay, yang ni saya tahu. Kita tolak ke tepi. Tolak. Ini pun tolak. Jangan lupa, ini pun sama kena tolak. Jangan tolak lagi, sabar. Ini tolak. Ini tolak. Oh, yang tadi tu boleh lompat sini Ini ke mana? Okey, ke sini. Asal ke atas. PP up. Apa tu? Tak penting. Oh, ada tangga. Lawan trainer dululah. Saya nak Pokemon saya level up. Dodrio. Bajra, Thunderbolt. Jom Bajra, level 45 jom. Lyron. Iron. Apatah nama dia? Biarlah. Please Awan lah. Please. Dia ada 3 Pokemon. Salah. Bukan kau. Jerung. Nah, attack miss pada muka. Surf. Yes. Jerung level 36 masih boleh kalahkan Pokemon di atas 40 Tapi lambat level up. Sebab tadi tertukar dengan Awana. Tak apa, Awana level 31. Take down.
Sing ni apa? A soothing song lull the four into deep slumber. Oh, ni yang boleh buatkan Pokemon tidur tu. A reckless charge attack that also hurt the user. Apa gunanya? No. Saya tak nak Pokemon saya kena serangan. Kadabra, Psychic. Psychic lemah terhadap kan? Peka boleh ke? Okay lah peka. Roleplay. Okay. Crunch. Jangan mati. Peka, please jangan mati. Okay. Future Sight. Nah. Macam tu kali tadi. Oh, dah. Settle. Okay. Aduh, batu ni lagi. Sini ada apa? Oh, okay. Oh, ada item lah. Nak ke dapat item? Ni. Apa ni? Full restore. Okay, ni yang heal Pokemon sampai penuh tu. Saya rasa kita kena ke bawah. Okay. Mantap. Sini ada apa? Okay, please. Bagi saya keluar. Sandslash. Bajra. Tukar dengan jerung. Sebab Sandslash ni tanah, tak silap. Jangan mati. Surf. Yes. Bajra level 45 dah. Thunder. Hello, apa tu? A lightning attack that may cause paralysis. 120 power. Kita buang Thunder Wave. Tak apa, Shock Wave hilang tak apa. Thunder. Wow. Ninetales. Api kan? Yep, betul. Surf. Sikit lagi. Heal dulu. Ya, heal dulu. Saya tak kisah. Saya nak Pokemon saya hidup. Ow. Surf. Alah, dia full restore. Critical. Mantap jerung. Okay, dah boleh kita bujuk. Sekejap. Siapa ada amulet coin? Bajra kan? Summary. Betul lah. Bajra ada amulet coin. Patut duit banyak. Okay, kita ke sini. Ada waterfall. Okay, ada trainer ni. Ada item juga tu. Apa lagi tu? Swallow. Bagus. Memang bagus Bajra kat depan. Thunderbolt. Satisfying. Satisfying sangat. Kadabra. Peka boleh peka. Peka tak heal lagi lah. Crunch boleh. Crunch. Psychic lemah terhadap dark. Saya tak tahu kenapa. Aduh, separuh lagi. Penyakit. Heal dulu. Nah. Future Sight. Crunch. Dia psychic lagi. Crunch lagi. Mantap. Tak sia-sia level up ke ni. Dia cukup berguna Manatrik. Manatsumono. Elektrik lemah terhadap tanah.
Okay. Earthquake. Jangan. Okay, nice. Okay, mantap. Satu dah, semono. Shift 3 chicken. Okay. Ow. Flamethrower. Okay. Ni apa? Full heal. Tak payah. Full heal tak payah. Bawah ni pergi mana? Oh. Aduh, ni lagi malasnya lah. Okay. Itu tak payah tolak eh? Tak payah. Okay, satu lagi trainer tu. Satu lagi ke? Let's go. Progress je. Cake turn. Chicken. Do your job. In green. Flamethrower. Nice. Dah 542 chicken. Slash. Normal lah. Tapi ada critical ratio. Tak payah kot. Nanti aja. Aduh. Hari Amah lagi. Bajra lari Bajra. Nak heal ke Pokemon? Nanti dulu. Repair. Mana Max Repel? Kan ada keluar. Wally. Jangan lawan. Bagaimana aku tak gila. Dia ada 5 Pokemon lagi. Aduh. Aduh, makhluk ni. Dia kebal lah ni elektrik. Thunder. Gila. Okay. Dragon Breath tu apa? Thunderbolt. Janganlah kau super potion. Wah, sikit lagi. Dia tak super efektif Altaria. Mungkin bagus. Bagus juga saya pakai warna supaya dia tak mudah kena serang dengan Pokemon elektrik. Sumono, Delikati lemah terhadap fighting type. Dia pergi sing. Penyakit betul lah. Heal item ada tak? Tak ada. Oh, ada restore apa ni? Fully restore the HP and status of Pokemon. Dia tak hanya heal tapi boleh hilangkan. Okay. Wow, langsung penuh. Break. Janganlah crossing lagi. Aku penat. Okay, nice. Nah, makan tu. Gardevoir. Peka boleh kot. Gardevoir Psychic. Macam mana saya tahu? Sebab
Saya dah tengok YouTube Astonish. Salah, bukan. Bukan. Crunch. Halah, Tekmis ni kenapa? Kau boleh tak stop double team? Okay, dia pakai Call Mine. Tak ada rasa. Please. Mati. Bajra juga yang ni Thunder. Okay. Tak ada rasa. Thunder lagi. Attack miss. Thunder. Miss. Mati. Jurung. Dia boleh miss tu macam mana lah. Mati juga. Awana. Tolonglah jangan kalah. Please jangan kalah. Revive. Revive saya sampai ada 20. Tak perasan. Bajra ke peka? Bajra. Asal apa yang sakit sangat makhluk ni? Please. Sumono dengan ni memang garanti tak boleh lawan kot. Thunder. Nah. Palan muka. Roselia Chicken. Dia tinggal 2 Pokemon lagi tu, please lah. Okay, terima kasih Chicken. Tak pernah mengecewakan. Magneton pun Chicken juga. Sikit lagi nak keluar lah penyakit. I can't beat you today, Risham, but one of these day I will catch up to you. Okay. Kau memang duduk kat sini ke? Baru sampai Evergrande City. Okay, saya kena tipu. Oh, Wally dah tak ada. Okay, apa pun yang saya nak heal dulu. Tapi tetap tak guna panggil Evergrande City kalau hanya ada 2 bangunan. Wow. Saya rasa sini kot yang saya lawan Elite Four nanti. Saya nak heal. Okay. Ni apa? Oh, boleh beli barang. Okay, dah ada full restore ni. Nice. Full heal pun ada, revive pun ada. Dan korang nak tahu apa? Saya akan berhenti gameplay sampai di sini. Saya akan grinding level Pokemon saya di setara level 50 atau 55. Tengok kalau saya kalau saya serik atau tak. Sebab Pokemon yang saya hadapi dengan trainer ataupun dekat gua tadi, Pokemonnya di atas level 45 ke atas. Cuba bayangkan kalau saya lawan Elite Four. Dah garanti di antara 50 atau 55. Jadi saya tak nak kecewa berat dan mati konyol kat sini. Dan saya rasa bagus saya stop gameplay sampai di sini saja. Dan saya nak level up Pokemon secara off screen. Okay, dadah.